Tapi imagine satu je, kalau Jey Uso menang King of the Ring, King Yip, bapak sempoi weh. Sebelum kita start cerita pasal Worlds Collide, Raw dan juga NXT, ni produk terbaru aku. Ikutkan tak adalah produk baru, tapi produk lama yang aku bawa balik, jual dekat aku punya Shopee, link dekat ruangan description dekat bawah, ataupun aku tag sekali dengan video kali ni, kain microfiber, printing DTF, The Shield Fan Edition. Kenapa aku tak pakai? Sebab ni saiz dia besar. Saiz aku letak basuh, bawa makan bawa pergi makan steamboat, tak berpeluh, selesa, tapi bau kambing dah melekat. Itu yang bagi basuh tu. And then untuk korang yang selalu tanya aku dekat live kan, movie favourite aku, movie apa yang best, ataupun cerita apa aku tengah layan sekarang kan, make sure korang follow aku punya TikTok ataupun YouTube Bebe Entertainment. Link semua dekat ruangan description dekat bawah. Sebab baru-baru ni aku dah pun up aku punya top 10 favourite movie of all time. Tapi baru cover part 1 nombor 10 sampai nombor 6, part 2 nombor 5 sampai nombor 1. Dah tak lama lagi akan up jugalah dalam masa beberapa hari ni. So make sure support Bebe Entertainment. Dan kalau suaraku macam susah nak bercakap, macam video yang lepas tak tahu apa jadi, tapi tak mimpi. Perlawanan pertama dekat Worlds Collide, kita ada 6-man tag. Satu perlawanan yang nampak berhati-hati. Bagi aku tak adalah shock mana, ending tu baru sedap. Cumanya buat nampak shock bila crowd dengan komentator fit match ni. Dan bukan match ni je, crowd dan juga komentator fit. Boleh kata the whole show crowd dan juga komentator fit habis, walaupun tak best. Ada part kita nampak Lince Dorado tak sambut Oasis dengan baik. Nampak scary sikit dekat situ. Kalau aku jadi si Oasis tu, senak gak lah kau landing belakang macam tu. Yang shock tengok dekat sini, Iguana, Mr. Iguana dengan Cruz del Toro. Yang lain bagi aku tak berapa nak shock tengok. Cumanya yang lebih-lebih shock lagi, bila match ni dah habis, kita nampak best wrestler in the world, Dominic Mysterio, yang pergi cek pasal dengan Octagon Junior. Lepas tu dia offer Octagon Junior ni untuk dia punya Intercontinental Champion dekat Money in the Bank, which is kita dah cover dekat review Money in the Bank hari tu. Untuk Women Tag Team Champion, Stephanie Verker, Lola Vice lawan dengan Dalis dan juga Chick Tormenta, pun tak best juga. Macam aku cakap tadi, crowd dengan komentator yang fit. So, memang tak best. Legado del Fantasma lawan dengan Psycho Clown, Pagano, and then El Hijo, Dr. Wagner. Yang ni better lah daripada dua match sebelum dia. Okey lah match ni. Match yang aku excited gila nak tengok, Fatal 4-Way NXT North American Champion. Tapi bila dah tengok, bagi aku match ni biasa je lah. Tak ada apa-apa yang wow pun. Dan macam biasa, Javon Evans stole the show. Tiap kali show, dia je lah yang nak menonjol. Crowd minta meja dalam match ni, tapi Conan, komentator tu boleh respon. Kenapa lah dia orang nak meja dekat match yang macam ni? Aku rasa make sense juga apa yang Conan tu cakap. Result predictable sebab takkanlah Ethan Page nak drop title lepas dah berperang dengan Ricky Sainz. Apa-apa pun, at least finish kepada match ni, sequence dia, boy. Main event kita ada Triple R Mega Championship. Vikingo defend dia punya title lawan dengan Chad Gable. Satu perlawanan yang best, walaupun tak fast pace, tapi ada banyak je spot yang boy. Apa-apa pun, kudos to Chad Gable dan juga Vikingo sebab hasilkan perlawanan yang best. Dan lepas dah habis tengok match ni, tolonglah dalam WWE tu, takkan kau tak nampak Chad Gable tu dah patut menang single title. Bila nak bagi? Imagine Dominic Mysterio dah menang Intercontinental Champion, tapi Chad Gable tak menang lagi title tu. Macam no? Tapi Dominic Mysterio memang patut lah best wrestler in the world. Kalau aku kena bagi bintang untuk Worlds Collide, aku akan bagi 6 bintang daripada 10 bintang. Match of the night untuk aku yang dekat main event, Chad Gable, Vikingo, Triple R Mega Champion. Dan performer of the night, dua orang tu juga, sekali dengan Javon Evans. Kita cerita NXT dulu, kejap lagi baru cerita Raw. So korang kena stay tune sikit lah. Dekat NXT kita nampak Oba Femi kena choke slam dekat atas kereta oleh Jasper Troy. Bukan senang nak tengok orang buat Oba Femi macam tu. Dan untuk someone yang layan LFG, agak bangga tengok apa yang Jasper Troy dah buat dekat NXT sekarang ni. Walaupun baru masuk, dia dah memang make an impact dan make dia punya nama, buat dia nampak macam big star. Tapi itulah, dekat main event dia orang berlawan, macam aku cakap tadi, dia dah buat impact, dia dah buat diri dia nampak macam star, nama dia pun dah boleh lekat dah dekat kepala semua orang. Tetapi ending kepada match dua orang mid ni, aku
Aku rasa yang buat teruk tak tahulah referee ke ataupun Jasper Troy. Sebab referee kata dia dah macam kick out sikit, tapi ikut camera angle yang kita tengok tu tak kick out langsung. So referee memang deserve lah untuk kena sorakan ref you suck. Tapi kalau aku faham lah referee nak buat kerja dia kan, but then kalau ending dia sama je macam apa akan jadi lepas tu, better kira je sampai 3. Ini tak, kau dah buat macam Jasper Troy patut kick out tapi dia lupa kick out ke? Dia ni betul budak BBNU ni. Susah nak sebut BBNU. Tapi orang dah macam fikir yang buat teruk referee ke yang buat teruk sebenarnya Jasper Troy tak pergi kick out masa tu. So aku rasa itu je lah benda yang macam agak menjengkelkan bila tengok ending NXT minggu ni. Tapi Jasper Troy kalah pun tak apa, member baru lagi tapi dah buat impact macam ni. Power lah tu. Blake Monroe, bukan lelaki tapi wanita, nama baru Mariah May, dan kita nampaklah gimmick dia lebih kurang macam mana. Tak jauh beza dengan Tony Ribot. Tapi tak apalah, layankan aja. Cuma itulah, Tony Ribot mesti macam dia ni nak tiru aku sikit ni. Memanglah tak tiru bulat-bulat, tak ada hitam putih, tapi dia punya style-style macam klasik-klasik dia tu ada juga. Dan seriously, benda yang aku nak condemn sebenarnya dekat NXT, storytelling melibatkan D'Angelo family. Nak sangat long term storytelling, tapi sekarang dah makin pening, dah tak panas dah. Dah buat aku rasa macam, apa yang korang cuba nak sampaikan? Siapa sebenarnya yang nak belot? Siapa sebenarnya yang buat hal? Bila Stax dengan Tony D ni nak dah lah tu. Stax kan dah menang hari tu, tapi macam tak habis lagi. Apa sebenarnya yang korang nak achieve daripada story ni? Aku dah macam malas nak ambil pot sebab lambat sangat. Aku dah rasa macam Wyatt Six punya story dah lambat panas. So, entahlah apa plan dia. Ada betray lagi ke? Pening lah nak fikir. Dah malas nak kisah dah. So, hopefully settle cepat sikit, boleh tak? Dekat Great American Bash nanti ke? Raw ni mesti ramai tunggu kan? So, kita start dulu dengan segmen di antara John Cena dan juga CM Punk. Agak awal diorang akan berlawan untuk WWE Champion. Buat pula dekat Night of Champions. Aku mati-mati fikir John Cena akan berlawan dengan R-Truth lepas ni. Tapi pasal R-Truth kita cerita sekejap lagi lah. And then CM Punk pun akan settlekan masalah dia dengan Rollins lepas ni. Tapi tak, kita tahu CM Punk dengan Rollins ni takkan settle sampai bila-bila. Long term storytelling mah. Nanti bila Punk dah ada title, lepas tu Rollins baru nak cash in ke, ataupun vice versa ke, time tu lah mungkin baru macam nak habis sikit. Tapi dia punya personalan dia tu sampai bila-bila lah ada. So memang macam aku cakap tadi lah, takkan habis. Finally, sejuk hati tengok AJ Styles menang dekat Raw, dan sejuk hati juga tengok Roxanne Perez menang dekat Raw. Cara dia menang dalam match Fatal 4-Way tu pun nice. Buat angle melibatkan women's yang ada dalam The Judgment Day, nampak lagi best lah story dia lepas ni. Susah nak cakap. Sami Zayn qualify untuk ke next round dalam tournament King of the Ring. Aku suka yang ni. Tapi kalau Sami Zayn menang jadi King of the Ring, adakah kita akan dapat Sami Zayn yang macam dulu masa dia jadi heel? Adakah itu yang terbaik? Takkanlah Sami Zayn nak jadi face lepas tu jadi King, macam tak kena lah pula kan. Tapi kalau dia menang, aku lagi prefer dia menang Royal Rumble, which is dekat Saudi Arabia juga nanti. But then mungkin Royal Rumble WWE nak bagi orang lain. Tapi tak apalah, sekarang ni layankan aja. Kalau dia menang King of the Ring, bagilah dia menang King of the Ring tu, tak ada hal. Yang penting dekat SummerSlam nanti, dia kena menang title, bawa balik, lekat dekat pinggang dia. Teringin nak tengok. Last tengok dia pegang main champion masa dekat NXT dulu. Itu pun sekejap je, sebab kena sailang dengan Kevin Owens yang hempas dia ke belakang tu. Classic memories. Agak terkejut tengok Bayley buat comeback sebab tak expect, tapi terkejut je lah, hype-nya tak ada. Aku tak tahu kenapa. Aku rasa mungkin Bayley ni kena ubah karakter dia kot. Sebab aku rasa karakter dia dah macam makin tumpul pula. Dah nampak macam Natalia pula. Segmen Liv Morgan dan juga Nikki Bella, simple tapi so good. Dan cerita pasal R-Truth ni dah bagi dah penghargaan dekat fans. Sebab kerana fans lah dia datang balik ke WWE. Tapi itulah, bila dia datang balik, kita bukan hanya bawa balik Truth datang ke WWE tau. Kita bawa sekali si Ron Killings tu. So dekat situ jugalah dia potong rambut dia yang panjang-panjang tu, seolah-olah macam lah WWE tu ada cikgu disiplin tak bagi rambut panjang. Lepas tu rambut dia dah jadi pelik. Dia kata sekarang ni dia Ron Killings. Lepas tu dah bagi tanda-tanda yang dia jadi heel. Kalau inilah yang terbaik untuk R-Truth, hopefully tak apalah, go on. Cumanya aku akan merindui lah R-Truth yang selama ni buat kita ketawa. Thank you R-Truth. Now it is time for us to see R-Truth get gut. Dulu dia selalu kata kan, gotta get gut. Tapi sebenarnya nak tengok dia get goal.
Hopefully. Dan cerita panjang dia dekat main event ni, kita tengok Gunther lawan dengan Jey Uso dalam satu perlawanan yang better daripada WrestleMania hari tu. Tapi result match ni je lah. Yang ni mungkin personal preference. Ada yang suka, ada yang tak suka. Yang minat Jey Uso akan suka. Yang tak suka Jey Uso, terbalik. Yang minat Jey Uso tak suka. Yang tak suka Jey Uso akan suka. Betul kan? So, Jey Uso bukan lagi World Heavyweight Champion. Gunther kembali jadi champion, 2-time World Heavyweight Champion. Yang ni aku malas cerita banyak. Bagi aku tak apalah. Jey Uso dah dapat momen dia merasa jadi World Heavyweight Champion dekat WrestleMania pula tu. So, kalau tanya aku, dah good enough dah sebenarnya. Akhirnya dia berjaya juga jadi World Champion. Tapi apa plan lepas ni? Adakah Jey Uso akan jadi the one person yang tak diumumkan lagi dekat bracket King of the Ring tu, yang Adam Pearce akan umumkan next week? Adakah Jey Uso yang akan isi slot tu, lepas tu menang King of the Ring, and then cabar pula Gunther dekat SummerSlam nanti, kalahkan balik Gunther dekat SummerSlam? Adakah itu story yang diorang nak mainkan? Gunther menang, lepas tu Jey menang balik. Kalau tanya aku, macam relax dulu kot. Jangan bagi Jey ni menang title dulu. Bagi dia macam improvekan semua benda yang orang selalu condemn dekat dia selama ni. Tapi imagine satu je, kalau Jey Uso menang King of the Ring, King Yit, bapak sempoi weh, sumpah aku yakin King Yit akan jadi king yang style lah, King of the Ring yang style. So menarik. Tapi untuk dia menang balik dekat SummerSlam, better let dulu. So aku dah dilema dah dekat sini. Tapi sebenarnya aku lebih prefer Sami lah. So adakah Gunther menang World Heavyweight Champion ni untuk Sami Zayn menang King of the Ring dan kalahkan Gunther dekat SummerSlam nanti, macam diorang pernah buat dekat WrestleMania dulu? Kalau ya, bapak kesian gila Gunther. Tiap kali dengan Jey Uso dengan Sami Zayn, gitu je jadinya. Terutamanya Sami Zayn lah. At least dengan Jey Uso dia dah menang kan dekat Raw semalam. Tapi dengan si Sami Zayn dia tak menang lagi. Tapi katalah kalau dia menang dengan Sami Zayn dekat SummerSlam, macam sia-sia juga kau bagi Sami Zayn tu menang King of the Ring. Lepas tu jadi long term storytelling pula. Macam Jey Uso ni kan, mula-mula lawan dengan Gunther tak menang, lama-lama menang. Lepas tu Sami Zayn ni dekat SummerSlam tak menang pula lawan dengan Gunther. Lepas tu kat Royal Rumble nanti Sami Zayn menang pula Royal Rumble. Tapi dekat WrestleMania nanti baru dia berjaya kalahkan Gunther macam dulu Intercontinental Champion. Pening So adakah Gunther jadi World Heavyweight Champion ni adalah untuk dikalahkan oleh Sami Zayn dekat SummerSlam nanti bila Sami menang World Title, ataupun dia akan kalah balik dengan Jey Uso bila Jey Uso jadi King Yit, ataupun ada plan lain? Korang rasa siapa yang lebih sesuai sebenarnya untuk dethrone Gunther lepas ni, jadi next challenger Gunther lepas ni? Cuba korang share dekat ruangan komen dekat bawah. So guys, itu sajalah video kali ni, cover pasal Worlds Collide, Raw dan juga NXT. Lagi sekali, make sure dapatkan t-shirt kain microfiber ni consider JC lah, The Shield Fan Edition, keluaran bebek eksklusif, aku punya brand, aku punya produk sendiri. Lagi sekali link dekat ruangan description kat bawah. Jumpa korang dekat next video. Terima kasih, datang lagi. Mother Father.